Apakah hukum mewarnakan rambut? Jawabnya, mewarnakan rambut pertama mesti kena berubang dulu. Yang kedua, dengan pewarna yang tidak menghalang air sampai kepada tiang rambut, batang rambut. Faham? Laki-laki dan perempuan. Cuma perempuan disyaratkan ada suami dan diizin oleh suami. Orang laki-laki saja-saja nak warna rambut tak boleh. Dia panggil al-mughayyiruti khalqallah. Nampak? Mengubah hukum Allah. Walaupun tidak kekal, tapi dalam bab berubang jelas sebut tak boleh. Kalau berubang sunnah Nabi, kerana Nabi telah menghinaikan rambut dan janggut beliau yang ubang dengan warna merah. Faham? Dan ni kita Melayu nak jadi orang putih. Muka Melayu, rambut orang putih. Arab dia merah dah rambut. Orang Mesir, orang Jordan, orang Syria, orang Palestin, orang Israel tak bersih dia. Orang putih, orang Perancis, orang Moskow, orang Italia, orang Sepanyol, Argentina, Brazil, Ecuador, rambut merah. Bukan dia buat. Kita Melayu rambut hitam. Nak pelik nak buat rambut merah. Nak, tapi bulu tiuk hitam atau pelik. Nak. Tapi kalau kita telah berubah orang perempuan, sunat kata Imam Nawawi, dia hinaikan rambutnya dengan warna-warna yang menarik perhatian suami. Sebab bila rambut putih, suami tengok tak ada selera. Bila suami tengok warna merah rambut, sedap sikit. Nah, betul, untuk tarik perhatian suami. Ni orang puang untuk tarik perhatian jantan-jantan di luar. Hukumnya haram. Dia untuk suami. Nah, dah bini kita dah tua dah, kalau muda tak apa bini. Tok Imam umur 60, bini 58, rambut putih. Nah, atau 70. Nah, bila putih, bini dia celup warna merah. Kan sedap tengok. Nah, ni rambut dah lah putih, kembang katung pula. Tiup angin. Nah, duduk nyanda kat dalam mesinnya. Toki kita tengok, potong sting tu. Kalau celup rambut merah kan sedap tengok. Nak, dah kita tua dah, Tok Imam. Bini kita celup rambut merah, pakai baju ketak-ketak sikit, ada labuci, bergelik-gelik sini, sini bubuk eyeshadow sikit, ni berbunga api. Oh, hebat. Tok Imam balik, Assalamualaikum. Nampak? Jebar terus gitu.